Cuba kau orang buat macam ni, kau keluarkan lampu, kau suluh dekat kereta, nampak kilat kan? Tapi sebenarnya bukan macam ni cara kau nak nilaikan hasil sesuatu polishing. Kilat dia tak menentukan kualiti polishing tu terbaik. Ramai orang ingat kereta yang dah polish nampak kilat memang terbaik. Tapi sebenarnya tak semudah itu bro. Kalau kilat je tapi penuh dengan soul mark, ada hologram, itu kerja tak siap namanya. Polishing ni ada banyak tahap. Kalau main sental je, kesan cala masih ada. Jadi kesimpulannya, kilat itu bonus. Tetapi apa yang kita tengok adalah sharpness, kejelasan, reflection. Tengok ni, permukaan bersih, tak ada swing, nampak macam cermin. Itu tanda kerja-kerja detailing yang berkualiti. Kalau nak hasil yang betul-betul high quality, bukan sekadar asal kilat, datang ke H Detailing. Kita bagi real collection, real result. Akhir kata dari bro, jangan tertipu dengan kilat biasa. Tag kawan-kawan korang yang kena tengok video ni supaya dia orang tak kena scam.